Isu tanah di kawasan Pekan Matunggung terus menjadi perbualan hangat selepas beberapa video dan dakwaan berkaitan pencerobohan tanah tular di media sosial. Namun di sebalik kontroversi ini, muncul pula satu pandangan daripada individu yang mendakwa dirinya sebagai penduduk asal Kampung Tuit. Menurut kenyataan yang dikongsikan, tanah di kawasan Pekan Matunggung dikatakan telah digazetkan lebih 30 tahun lalu sebagai tanah kerajaan untuk tujuan pembangunan awam. Antara pembangunan yang disebut termasuk hospital, balai bomba, sekolah dan kompleks sukan bagi menaik taraf kawasan tersebut sebagai daerah penuh. Beliau turut mendakwa penduduk asal sebelum ini memahami status tanah berkenaan dan menerima keputusan penggazetan tersebut demi pembangunan kawasan. Dalam kenyataan sama, individu itu menjelaskan bahawa penduduk kampung pernah menggunakan kawasan tersebut untuk pertanian seperti menanam padi dan sayur. Namun menurut dakwaan itu, keadaan mula berubah sejak beberapa tahun kebelakangan ini apabila terdapat pembinaan rumah serta aktiviti penanaman berskala besar. Beliau menyifatkan tindakan tersebut sebagai penggunaan tanah secara persendirian dan bukan lagi sekadar pertanian sementara. Kenyataan itu juga mendakwa bahawa beberapa notis amaran telah dipasang sebelum operasi penguatkuasaan dijalankan. Bagaimanapun, dakwaan tersebut belum dapat disahkan secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat. Dalam masa sama, beliau meminta masyarakat supaya tidak terus menyalahkan penduduk asal kampung kerana majoriti didakwa tidak terlibat dalam isu tersebut. Setakat ini, isu berkenaan masih menjadi perhatian ramai dan pelbagai pihak tampil dengan pandangan masing-masing. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi melampau dan menunggu kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa berkaitan status sebenar tanah berkenaan. Apa pendapat anda mengenai isu ini? Kongsikan pandangan secara berhemah di ruangan komen.